Kalau korang tengah prepare ujian psikometrik untuk jawatan penolong pegawai penguatkuasa JPJ, korang kena tahu apa sebenarnya yang dinilai dalam ujian ni. Bukan semua soalan tu rawak. Banyak soalan direka untuk cungkil personaliti tertentu. Contohnya, untuk pegawai JPJ, antara personaliti yang paling penting ialah kecenderungan sifat kehematan. Pegawai JPJ kena kuat bab tanggungjawab. Dia kena pandai urus operasi, siasatan, pendakwaan dan semua kerja penguatkuasaan dengan berhemah, teliti dan jujur. Orang yang ada skor kehematan tinggi ni, dia jenis ikut arahan, patuh pada peraturan dan tak mudah seleweng. Contoh soalan yang biasa keluar untuk uji skor kehematan. Saya menyelesaikan tugas yang diberi tepat pada masanya. Saya jarang terlambat apabila menghadiri janji temu atau mesyuarat. Saya suka merancang jadual harian saya terlebih dahulu. Jawapan korang akan tunjuk sejauh mana komitmen dan disiplin korang. Kecenderungan sifat kedua pula, korang kena ada kestabilan emosi yang baik. Kerja penguatkuasa ni bukan kerja duduk pejabat je. Kadang kena hadap tekanan, konflik, kena handle orang awam yang agresif. Kalau emosi tak stabil, silap hari bulan, korang sendiri yang blow up dulu sebelum orang lain. Contoh soalan yang biasa keluar untuk uji skor kestabilan emosi. Terlalu banyak bebanan yang saya pikul sehingga sering rasa tertekan. Saya mudah berasa cemas apabila menghadapi tekanan. Saya susah untuk mengawal emosi apabila menghadapi cabaran. Ni nak tengok korang boleh handle tekanan ke tak. Lagi tinggi skor kestabilan emosi, lagi tinggi peluang korang lulus ujian ni. Dua kecenderungan karakter ni wajib korang kena ada kalau nak lulus dalam ujian kali ni. Kalau dua benda ni tak ada, maybe jawatan ni memang tak ngam dengan karakter korang. Tapi jangan risau, masih banyak jawatan lain yang sesuai dengan personaliti masing-masing. So, korang belajar sesuatu tak dari sharing ni? Cikgu Khairul ada share banyak lagi tips dan contoh soalan psikometrik JPJ macam ni. Siap dengan huraian yang senang faham? Klik je link dekat bio tu sekarang.